Siapa kat sini ada masalah resdung? Setiap pagi je mesti nak bersin. Ataupun dekat tempat sejuk je rasa macam nak bersin. Mari kita nak share apa tips-tips yang akak abang boleh buat untuk pulihkan masalah resdung. Okey? Yang pertama, kurangkan makanan yang tinggi histamin. Contohnya apa? Contohnya belacan, contohnya buah-buahan yang kering ataupun seafood yang tak fresh. Ni boleh triggerkan lagi lah akak-akak abang punya resdung. Okey? So make sure kurangkan makanan yang tinggi dengan histamin. Kedua, jaga usus. Okey, sebab kenapa? Sebab dalam usus kita ni ada apa orang panggil? Ejen pengurai enzim. Yang kedua, jaga usus. Dalam usus kita ni ada enzim pengurai histamin. Okey, elakkan makanan seperti gluten, makanan yang terlalu bergula, processed food. Tu semua boleh elakkan lah. Memang kena elakkan. Kena jaga usus kita dulu. Tiga. Yang ni memang sangatlah susah untuk kita nak buat. Sebab kenapa? Kita dah biasa buat kan. Okey, stop makan cili ataupun benda-benda yang pedas. Sebab kenapa? Ni boleh, benda-benda pedas ni dia boleh streskan lagi kita punya perut sebenarnya. Usus kita. Okay? And then dia boleh buat hidung kita ni lagi cepat berair lah sebenarnya. Okay? Macam tu. And yang keempat, akak abang boleh amalkan BC 300. Alright? Untuk BC 300 ni sebenarnya dah banyak dah testimoni untuk masalah resdung. Okay? Akak abang boleh ikhtiar dengan BC 300 lah. Okay? Dalam ni kita ada 3 teknologi hebat. Teknologi ekstrak 12 serba, teknologi stem cell ginseng, teknologi tenaga skala. Kalau akak abang nak tahu lebih lanjut tentang BC 300, jangan lupa follow kita. Alright? Bye!